Orang yang nak pakai setup Tatula BC, kat sini aku ada buat 4 set Tatula fit dengan Yamato Ashira. Mesin semua second hand tapi condition dia memang mantap guys, macam baru guys. So dekat sini aku cepat-cepatkan video sikit. Yang pertama kita ada Tatula 100L, ratio 6. Aku fitkan dengan Yamato Ashira, harga dia RM950. Setup ni memang baik guys, harga boleh nego, korang jangan risau. Handle dah tukar kau mixers. Korang tengok handle dah lawa dah. Tali warna merah. Korang boleh pilih nak color hitam ke color merah untuk Yamato rod ni, Yamato Ashira ni. Rod ni spek dia satu je, 6 kaki 615 LB one piece. Cincin dari atas semua Fuji, ada warranty. Carbon wrapping original, berat 90 gram sahaja. Datang dengan kok kayu. Ni model yang warna merah, ada Arkas. Arkas ni dia nampak garang sikit lah guys. Nampak tu, warna merah, cun. Yang ini harga dia RM950. Harga boleh nego lagi. Yang itu yang pertama. Yang kedua guys, kita ada Tatula 80. Tatula 80 ratio 8 XHL 811. Ini pun okey juga, korang nak buat kolam air masin. Yang ni pun harga sama, RM950. Sebab apa? Sebab dia ada drag clicker guys. Dia menggunakan drag clicker jerit. Ada drag clicker tadi, harga dia RM950 saja. Aku packkan dengan Yamato Ashira warna hitam. Korang boleh pilih guys, jangan risau nak warna merah nak warna hitam boleh Roger. Yang ini harga RM950. Nego guys. Yang ketiga guys, kita ada Tatula SVTW 103 XSL. Yang ini ratio 8. Ini Tatula 103. Harga dia RM840 sekali dengan rod. 840. Condition mesin korang boleh tengok guys. Mesin overall memang sedap lagi guys. Rugi korang tak beli guys, sebab harga murah, korang dapat rod lagi, memang terbaik lah kan. 840 saja, dapat sekali dengan kotak. 4 mesin semua ada kotak aku belanja. Dan last sekali guys, kita ada Tatula 80. Tatula 80 ratio 6 dengan Yamato Ashira, harga dia pun sama 840. Ni harga 840 sekali dengan rod. Ratio 631. Saiz 80. Cun ni guys, korang buat main casting kolam air masin memang cun lah. So geng, korang boleh screenshot ni. Korang boleh pilih set mana satu yang korang nak. Ada 4. Kalau tak sempat screenshot, korang boleh pause. Lepas tu kalau korang dah screenshot, korang boleh hantar kat kita orang, nombor dekat atas. Ataupun datang bawa kedai, tunjuk video kat kita orang, alamat dekat atas. So macam biasa guys, apa-apa korang PM je. Dan kami juga menerima track in race dan road. Sekian, terima kasih.